Hai semua, hari ni saya nak cerita pasal pengalaman aku masa aku digigit anjing. Masa aku kecil dulu, aku selalu digigit kat rumah sebelah. So apa yang aku buat? Aku ejek anjing tu seperti macam ni. Ya, memang saya ejek jadi macam ni. So aku ejek selama 10 kali ataupun 20 kali sampai suara anjing pun terlalu marah. Memang saya degil pula jadi macam ni. Tapi pada waktu petang pula, ada seorang mamat dia naik basikal pula. Aku tengok je. Setelah ada orang buka pintu, anjing tu dah kena lari semacam Naruto. So aku pun kena lari, kena cepat-cepat kena balik rumah. Mamat ni pula berlari macam racing pula. So aku kena cepat-cepat kena balik rumah, tapi dah terlambat dah. Anjing pun terkena gigit kaki saya. Tapi nasib baik ada seorang tolong lepaskan kaki saya dan anjing pun dah kena lari. Setelah saya dah balik rumah, saya pergi tandas dan papa sapukan kaki saya pakai lumpur. Setelah dah basuh dan kaki saya pun terkena luka parah. So papa bawa saya pergi klinik dan doktor pun kena injek saya. Dan alhamdulillah kaki saya sembuh sebab doktor sapukan ubat pada kaki saya. So pengajarannya adalah jangan ejek pada rumah sebelah. Kalau haiwan datang maknanya korang akan terkena. So begitu je lah ceritanya. Okay, bye.